ni? Telefon. Telefon. Telefon dia. Nokia. Apa lagi nak telefon ni? Apa lagi nak? Sama awak yang perlu start kan? Maknanya nama kami saya pernah guna telefon ni. Saya kira zaman tua. Okey ni. Awak nampak telefon? Perubahan telefon dari zaman ke zaman. Okey, yang pertama ni permulaan telefon. Ya, telefon tekan-tekan dengan nombor 1, 2, 3. Benar tak ni? Perubahan telefon daripada zaman lepas. Perubahan sebab ada perubahan sebab adanya reka bentuk dan teknologi. Faham? Perubahan dari zaman ke zaman, zaman ke zaman. Okey, bayangkanlah. Awak sekarang kan guna telefon. Smartphone kan? Cuba bayangkan kalau zaman awak sekarang ni. Kami telefon ni awak pernah bawa? Pertanyaan awak pernah bawa? Bawa je bawa? Ya. Main game dia lah. Cuba ya? Sekarang telefon sekarang. Telefon sekarang, kalau tengok, semua yang di sekeliling ataupun benda yang awak pernah nampak adalah handphone. Contoh TV, television, ataupun telefon apa? Netflix kan? Ada awak nak gambar pun LG camera lah. Guna handphone je. Dulu kenapa? Oh ini macam phone tank sama. Ini sebab keinginan manusia bila kita terlalu maju, manusia yang zaman maju ni nak orang cakap nostalgia, nak inginkan benda yang lepas tapi dengan perubahan ataupun dengan reka bentuk zaman sekarang. Contoh, okey, awak nampak kan telefon dulu banyak lipat, betul? Telefon zaman masuk. Okey, telefon dulu ada lipat. Lepas tu kita kan beralih kepada telefon pintar, smartphone kan? Smartphone. Bila beralih kepada smartphone, manusia dah jumpa dengan benda yang ada. Contoh, okey, smartphone. Bila ada smartphone, awak tengok tak zaman smartphone tu? Telefon kan jenis apa? Kereta, touchscreen. Jadi manusia nak keinginan ataupun permainan dengan adanya unsur lama ataupun unsur nostalgia. Sebab tu dia buatkan desain hebat. Faham? Macam tengok smartphone sekarang semua dah ada ni. Awak nak gambar dengan ada ni tak? Dengan kamera tak? Tak mau. Tak ada kan? Untuk gaya handphone pun lagi cantik daripada Hilang dengan upgrade model. Semua feature yang terbaru, yang terkini yang awak ada masuk dalam handphone. Faham? Okey, kita tengok gambar seterusnya. Tahu dah apa ni? Radio. Radio. TV. Radio apa ni? Television. Television betul? Radio. Awak puas tak kalau tengok TV kecil ni? Gambar hitam putih. Kadang-kadang tengah puas tak? Tengok macam ni baik, tengok handphone ke? Okey, kita tengok pembaharuan TV. Nampak? Daripada zaman ke zaman, daripada TV yang bentuk macam radio,
beralih kepada TV yang macam gambar. Awak tengok ni macam gambar lah. Bila pergi dekat tekan remote, keluar gerakan. Nampak? Apa ni kepentingan yang terbentuk? Faham? Ini pentingnya kita belajar yang terbentuk untuk cakap untuk membuat inovasi atau penambahbaikan dengan keinginan kita. Macam kita tengok TV dulu, TV kecil, sound ataupun suara tak clear, gambar pun tak cantik. Apabila keluarkan sekarang TV sekarang, TV yang besar 50 inci, 56 inci. Awak tengok macam ni, awak bukan cepat. Awak kalau awak tengok TV yang besar, 56 inci, awak kita cerita perang. Awak tak rasa macam awak dengan suara yang suara yang tinggi. Awak macam pecah ni. Okey, kita kembali kepada ni tak sebut tahu. Apa benda ni? Kursi kita. Masa terakhir kembali. Awak tengok apa kepentingan mereka bentukkan teknologi kepada perubahan kursi ini. Kursi mana? Kamu ada kursi mana? Kamu ada kursi mana? Tapi awak perlu lihat kursi mana? Sambil lihat. Awak perlu urutkan badan, pas-pas kira urutkan badan. Kalau kamu tak suka, akan urutkan. Inilah kepentingan yang terbentuk dan teknologi, maksudnya menambah kesesuaian ataupun keinginan manusia kepada produk yang ada menjadi produk yang lebih Teknologi. lebih baik, lebih teknologi apa? Okey, kita beralih kepada gambar lain. Okey. Saya nak tengok gambar-gambar ni, fahamkan? Fahamkan? Lampu tak? Ini adalah lampu pada awal kemunculan. Pada zaman 60-an. Awak buka lampu ni, contohlah awak buka lampu kan. Kelas untuk hari malam, kelas ni awak buka lampu ni, letak 30 lampu pun tak cerah lagi. Sebab lampu ataupun dia punya api tak sebuat dengan api sekarang. Faham tak kena? Kita tengok perubahan daripada zaman dulu hingga ke zaman sekarang. Lampu tadi kena guna jalan elektrik atau kena guna kuasa. Dari ke elektrik ke dengan jalan kuasa yang besar. Dengan adanya kebentukan teknologi, dia memasukkan unsur apa? Unsur alam sekitar. Unsur alam sekitar jadi tak gunakan tenaga lebih, tak gunakan tenaga elektrik ataupun tak gunakan tenaga elektrik yang berlebihan lah. Pasang je ataupun letakkan panas je, malam dia boleh hidupkan tanpa ada kuasa lain. Faham? Itulah kepentingan mereka bentuk teknologi. Okey, gambar-gambar ni kita akan masuk dan saya akan ajar mengenai kepentingan reka bentuk dan teknologi serta peranan reka bentuk. Okey, murid, buka muka surat 17 1.2. Kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, apa tengok bentuk? Tujuan utama dari bentuk
adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Reka bentuk produk sepatutnya boleh beri kebebasan kepada pengguna untuk memilih menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut cita rasa, kemampuan dan keinginan mereka. Okey, penerangan kat sini kan sekarang kan contoh telefon bimbit banyak dah kunci ada. iPhone ada, Samsung ada, Vivo ada, Oppo ada, Infinix ada. Jadi reka bentuk sepatutnya boleh beri kebebasan kepada pengguna untuk memilih menggunakan produk atau kebebasan kepada pengguna untuk memilih menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut cita rasa, kemampuan dan keinginan mereka. Faham tak? Faham? Masuk kat sini kita ada kuasa untuk memilih produk apa yang kita nak. Contoh macam sekarang ada banyak jenis telefon, iPhone, Samsung, Vivo. Jadi keinginan awak ataupun kemampuan awak tengok pun iPhone cantik, gambar cantik tapi harga yang berlebihan. Awak tengok Oppo ataupun Vivo, gambar cantik, feature cantik, harga pun cantik tetapi spare part mahal untuk diperbaiki. Contoh. Jadi awak tengok keinginan terakhir Infinix ataupun Samsung, gambar cantik, feature cantik, harga cantik, spare part pun murah. Contoh, keinginan awak nak beli Infinix dan awak mampu, harga 4,500 beli. Tapi kalau keinginan awak tinggi, nak gambar cantik, nak orang pandang, awak pun mampu, awak boleh memilih. Itulah kepentingannya kepada pengguna. Pengguna ni apa? Pengguna ni siapa pengguna? Kita adalah pengguna. Macam awak lah. Macam sekarang awak ada kuasa tak nak pilih? Contoh baju yang harga 1,000 dengan baju yang harga 500. Awak ada kuasa tak pilih? Ada kan? Jadi kepentingan itu bentuk juga memberi kuasa kepada pengguna untuk memilih branding atau kemampuan awak. Kalau awak rasa mampu yang harga 1,000 awak boleh beli. Tapi kalau awak rasa tak mampu, hanya mampu 500, beli yang 500 saja. Okey, awak tengok tu. Senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kehidupan pada hari ini tidak boleh dipisahkan daripada reka bentuk dan teknologi kerana ia dapat memberikan keselesaan, kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan kita. Antara kepentingan reka bentuk dan teknologi adalah yang berikut. A. Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey, apa faham tak? Siapa boleh terangkan maksud A? Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Siapa boleh terangkan? Siapa faham? Faham? Tak faham? Okey, contoh menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Contohnya telefon bimbit. Kalau dulu kita guna telefon bimbit yang main game ular, tak ada kamera, tekan keypad 1, 2, nak call orang pun kena top up, message orang pun kena top up, kena isi RM2 baru boleh contact orang, kena isi RM2 baru boleh contact orang. Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden maksudnya reka bentuk ini memainkan peranan penting untuk mengembangkan telefon menjadi telefon yang mudah alih. Telefon mudah alih maksudnya daripada telefon Nokia yang keypad tu beralih kepada smartphone touchscreen. Kat situ juga awak boleh tengok movie, kat situ juga awak boleh ambil gambar, kat situ juga awak boleh dengar radio, dekat situ juga awak boleh tengok map. Itulah perkembangan teknologi moden. Faham tak?
Macam contoh yang kedua adalah kamera. Kamera dulu kepentingan dia, kegunaan dia untuk ambil gambar saja kan. Ambil gambar. Lepas tu nak pergi print gambar, kena pergi kedai kamera. Dengan adanya perkembangan teknologi moden, dia memasukkan unsur dan bentuk, feature menarik, feature cantik, dan gambar-gambar tu boleh terus diupload ke dalam mana? Sosial media. Tak perlu nak pergi kedai. Masukkan terus dalam sosial media. Okey, yang B pula, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Okey, siapa boleh terangkan? Perkembangan sosial, sains dan perniagaan. Maksudnya, siapa boleh terangkan? Maksud perkembangan sains, sosial dan perniagaan. Daripada dulu, bila ada perubahan dengan reka bentuk dan teknologi ni, perkembangan sains dan perniagaan ni berubah. Ada siapa boleh contoh? Tak, ada siapa boleh contoh? Contoh perkembangan untuk perniagaan. Ada siapa boleh contoh? Dari segi teknologi. Dari contoh. Apa? Dulu tak ada QR, sekarang ada QR. Senang membeli, tak payah nak buka beg, cari duit, cari sheet scaling. Scaling apa dia? Shilling. Contoh yang kedua yang paling ketara yang boleh nampak adalah pembelian secara online. Dulu awak kalau awak duduk rumah jauh, kalau awak duduk rumah ataupun duduk dalam taman atau perkampungan, awak nak beli barang kena pergi kat mall, betul tak? Kena pergi mall kan? Kena pergi kedai runcit, patut mencari barang, apa nak buat. Walaupun awak tahu nama tu, contoh awak nak cari pen, masuk kedai, cari lagi tak jumpa, tanya pekerja baru jumpa. Dah habiskan masa berapa minit lah, 50 minit. Nak pergi lagi, habiskan minyak, cari pula 50 minit, tenaga, lepas tu balik. Beli batang pen je. Tapi dengan adanya pembelian online, awak cari dalam internet je kan, Shopee kan, TikTok. Awak tulis je, awak tulis je, pen warna biru, keluar banyak. 1000 kadang-kadang, 1000 pen yang keluar warna biru. Macam-macam bentuk, macam-macam feature, macam-macam size ada. Itulah kepentingan kebentuk dan teknologi untuk sains dan perniagaan. Okey, siapa boleh bagi contoh kepentingan reka bentuk dan teknologi untuk kehendak individu dan masyarakat? Tahu boleh contoh? Tak tahu? Okey, contoh kehendak individu dan masyarakat. Contoh kita tengok kalau dulu, kalau orang yang kurang payah, yang tak boleh berjalan, nak pergi kelas, nak pergi mana, pakai kursi roda, dan mesti kena ada kawan untuk tolak, betul tak? Tak ada kawan, dia kena tolak. Sakit tangan, lemuk tangan, panas lagi, orang yang tolak pun kita, orang ni pun kadang-kadang dia rasa macam menyiksa kawan dia. Kena tolak dia, gimana kena ikut dia, tengok dia punya gerakan, elok tak elok. Tapi dengan adanya reka bentuk dan teknologi ni, perkara ni mudah, seorang boleh. Macam budak sekolah kita yang kata 2 dengan kata 5 kan? Betul tak? Dengan adanya teknologi dan reka bentuk ni, kemudahan dia pun dia tak menyusahkan orang, dia pun tak rasa terbeban nak minta tolong orang, nak pergi mana-mana, tekan je, nak pergi kiri, pergi kiri, nak pergi kanan, pergi kanan. Tak payah menyusahkan orang, tak payah pergi arahan. Kiri, kanan, nak pergi kantin, nak pergi tandas lah. Dia pun nak pergi tandas tak malu lah. Pergi tandas, buang kecil sendiri, buang air besar sendiri. Kalau dulu, kawan nak tolak masuk dalam bilik, air, lepas tu tinggalkan dia. Lepas tu ambil dia, masuk bilik air, bau. Betul tak? Contoh. Kena tegur, dia pun ada perasaan dulu, ada rasa macam tak sedap, tak tolong lagi. Okey. Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Yang ni tahu kita contoh. Memudahkan urusan kerja dan melalui pengubahsuaian. Siapa boleh contoh? Urusan kerja melalui pengubahsuaian. Tahu tadi maksudnya? Contoh tahu tadi kalau awak cakap ni, dulu kalau nak apa ni? Nak
Nak penyawa kena buat sendiri tangan, tenaga. Sekarang dah ada mesin padi, betul? Mudah saja. Macam cikgu contoh ke depan ni. Contoh kat depan awak ni. Kalau dulu LCD. kalau dulu nak terangkan apa-apa kena menulis satu. Dengan ada teknologi, betul. Cikgu hanya memaparkan LCD je. Faham? Senang juga. Okey. Mengukur nilai invensi, inovasi dan kreatif. Ada apa? Mengukur nilai invensi, inovasi dan kreatif, maksudnya di kreativiti anak muda macam apa ni? Kreativiti anak muda yang belajar dari bentuk teknologi yang memasuki bidang pembuatan desain ataupun pembuatan baju Melayu, baju tudung macam kau tengok. Perubahan kreativiti seseorang daripada dulu baju Melayu ada pesak, dah buang pesak. Pemakaian orang lelaki pun nampak smart, kemas. Macam samping dengan ada reka bentuk, samping dulu terikat. Buat satu orang sekarang je. Sekarang yang lebih mudah dengan teknologi, zip-zap je. Pakai dan finger, betul tak? Senang. Itulah kepentingan reka bentuk teknologi. Okey, okey. Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan ni maksudnya awak tak payah buat apa. Kadang-kadang kerja online je. Tak payah pergi tempat kerja, tak payah masuk pejabat. Ada setengah tempat, tak payah masuk pejabat, buka laptop je. Tulis, ada meeting, buka kamera. Okey, cakap 5 minit. Buat kerja online boleh. Dah jimatkan. Apa jimatkan? Jimatkan minyak, tak payah kerja, dan kurangkan jam atas jalan, dan kurangkan tenaga awak untuk bangun dengan pagi, nak hadap jam 2 jam, lepas tu sampai office. Penat. Itulah membuka laluan kerjaya dan pekerjaan melalui kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey. Pergi muka surat atas. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Bidang tersebut terbagi kepada beberapa sub-bidang seperti di bawah: industri, kewangan, mesin. Macam tengok kalau industri ataupun kilang yang ada mesin, itulah mesin itu kita gunakan teknologi dan reka bentuk yang mana yang feature. Ada yang besar, ada yang kecil dengan penggunaan yang sama. Betul? Kejuruteraan pun memerlukan reka bentuk dan teknologi untuk desain bangunan, untuk buat siapkan bangunan dengan lebih cepat ataupun desain dengan lebih cantik. Itu adalah untuk kejuruteraan. Kesihatan dan keselamatan, desain untuk jarum penyucuk, dulu besar, sekarang kecil, kurangkan sakit kepada pesakit. Betul tak? Betul. Maklumat dan komunikasi, ada menggunakan reka bentuk dan teknologi, kediaman, olahraga dan rekreasi, pengangkutan, sains penggunaan dan ketenteraan. Okey, kita tengok pada peranan reka bentuk. Okey, peranan reka bentuk ada apa ni? Keras. Tiga. Yang pertama apa? Individu yang kedua. Masyarakat yang ketiga. Keluarga dan negara. Okey, individu memberi kebebasan memilih kepada pengguna. Macam kita cakap tadi, memberi kebebasan kepada awak seperti handphone macam mana, yang murah ke, yang lebih baru dari segi feature ke, ataupun desain yang cantik ke, harga yang mahal murah, itu adalah memberi kebebasan kepada awak sebagai individu untuk memilih. Faham? Kalau contoh masyarakat melindungi dan memelihara etika sosial. Okey, peranan menyokong, melindungi dan memperbagaikan etika budaya. Dengan ada teknologi, kadang-kadang kita sesuatu baju macam baju Melayu. Daripada ada pesak, buang pesak, ada pesak, tapi tidak mencampurkan kepelbagaian budaya dalam baju Melayu. Faham? Okey, pengeluar dan negara
mengeluarkan produk berjenama negara. Contoh macam kereta Malaysia mengeluarkan apa? Kereta Proton, kereta perempuan, sampai ke luar negara. Dengan ada design, kita boleh ikut feature dengan negara luar. Kereta Proton pun ada yang cantik dengan tamu dengan kereta Honda, betul tak? Kereta Toyota kadang-kadang Proton pun lagi cantik, lagi baru, harga pun lagi murah, feature lagi menarik, tempat yang lebih murah. Okey. Okey, cikgu nak sekarang bergerak satu kumpulan cari pasangan. Nak cari minggu depan ke apa? Okey, sekarang satu kelas ni cari pasangan, satu kumpulan 2 orang. Okey, bergerak. Cikgu bagi masa 20 minit. Duduk dengan pasangan, cari pasangan. Okey, kelas. Bangun semua. Okey, angkat tangan. Lebarkan tangan. Pegang tangan ke bawah. Okey. Buat ni. Kira buat kiraan 5. Start. Kelas tekan buat. Okey, 1 2 3 4 5. Okey. Duduk. Okey, cepat bergerak. Cari pasangan masing-masing. Saya bagi masa 20 minit. Okey dah. Dah buka tangan dah? Dah. Dah buka tangan belum? Dah. Okey, sekarang buka pasangan ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Sekarang kita akan buat aktiviti memilih objek asal. Contoh, cikgu ambil objek asal macam ni. Cikgu nak awak masukkan peranan reka bentuk dan kepentingan reka bentuk dalam produk ni. Contoh dia apa ni? Duster. Pemadam papan putih. Cikgu kalau awak dapat produk barang ni, cikgu tak nak awak cakap, oh ni pemadam papan putih, tak nak. Cikgu nak awak dapat produk ni, contoh. Cikgu dapat produk ni. Cikgu kena lakonkan macam cantiknya kereta kawanan jauh ni. Kalau main dulu juga. Betul. Okey, main. Betul kan? Cikgu nak awak macam boleh. Jadikan pada asas sebagai benda lain boleh? Boleh tak? Cikgu tak apa. Tak faham? Okey, contoh. Contoh lain. Contoh lain. Cikgu dapat contoh. Cikgu ada apa ni? Kotak. Timbuk yang besar ni. Timbuk kan? Cikgu jaga. Contoh, cikgu dapat kotak ni. Jadi cikgu tak boleh nak kata ni kotak masakan ataupun pen. Tak boleh. Cikgu kena jadikan benda ni sebagai benda lain. So, nak beli barang lah. Beli barang dari RM2, kejap dia cari. Okey, contoh. Okey, lepas tu cikgu nak awak nyatakan kepentingan reka bentuk dan teknologi contoh. Contoh, kepentingan reka bentuk yang saya nyatakan nanti buat back tadi kan adalah memenuhi kehendak individu dan masyarakat
beg ni cantik, beg ni menarik dan ringan untuk dibawa. Satu. Dan peranan dia adalah untuk individu. Seperti saya pengguna beg yang cantik. Contohnya boleh? Boleh tak bagi sama? Boleh? Cikgu dah yakin boleh? Okey. Setiap pasangan hantar satu orang wakil. Berbaris kat sini, wakil. Cepat. Gerak. Alukan, tak boleh remau. Okey. Wakil tak? Okey, kita akan main campur melalui Pokemon Lemon. Okey. Cikgu nak awak hati-hati masuk ke tangan. Ambil badan apa yang ada dalam ni. Boleh? Ambil. Okey, dah ada barang, duduk dengan pasangan. Okey, Doraemon. Okey. Awak luaskan kreativiti awak. Contoh, macam cikgu dapat data tadi. Macam cikgu dapat data, cikgu nak awak lakonkan dekat depan boleh? Lakonkan dekat depan kelas. Yang pelajar-pelajar lain fokus dekat kawan awak untuk buat pembentangan boleh? Contoh, cikgu ada data, cikgu dapat data kan? Cikgu dapat data. Cikgu tak boleh nyatakan dia adalah data. Cikgu kena jadikan dia sebagai produk lain. Contoh. Okey, ada betul tak? Kat mana ya? Kat Padang. Okey, boleh sekali. Kejap ya, nak selfie. Contoh. Jadi awak lepas awak siap lakukan. Lepas awak siap lakukan. Dengar dulu. Apabila lepas awak siap lakukan, cikgu nak awak nyatakan kepentingan recovery dan teknologi. Telefon sekarang dah maju tak seperti zaman dahulu. Dah ada kamera, dah boleh cakap jauh-jauh tanpa perlu top up berpuluh-puluh ringgit. Okey, contohnya tu. Kepentingannya ialah mengembang kepada teknologi moden zaman sekarang. Boleh? Boleh tak? Awak nyatakan kepentingan dia dan awak nyatakan peranan dia. Okey, itu
masyarakat. Okey, boleh? Cikgu bagi masa 5 minit untuk awak fikirkan produk atas ni nak dijadikan produk apa. Lepas tu okey, cikgu nak awak, cikgu bagi masa 5 minit untuk fikir produk apa yang kat tangan tu untuk dijadikan masa lakonan. Lepas tu awak fikirkan kepentingan dia apa dan peranan dia apa untuk individu, masyarakat dan negara. Boleh? Boleh tak? Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Itu mesti buat perbincangan. Okey, mulakan.
yang awaknya settingkan. Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh? Okey, kelas. Saya guna awak yakin. Saya guna awak yakinkan diri bila berlakon dan buat pementasan ke depan. Boleh? Kejap je, satu pasangan, dua ke tiga minit. Boleh? Saya guna awak yakin, jangan malu-malu, jangan segan. Ini untuk sesi pembelajaran. Boleh? Faham? Faham tak? Boleh tak? Boleh. Yakin ke? Boleh? Yakin dan berani. Okey? Okey. Kita mulakan dengan pasangan pertama. Siapa mau jadi pasangan pertama? Okey. Pasangan kita depan. Okey. Kelas. Bagi perhatian kepada kawan awak untuk buat persembahan. Okey. Mulakan. Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey, perangan dia. Juga masyarakat kehidupan negara. Okey, bagi tepukan kepada pasangan pertama. Okey, pasangan kedua. Boleh. Okey, bagi perhatian. Okey, bagi perhatian kan. Ada pertimbang dia ada. Ada pertimbang ada kawan. Cepat je. Cepat. Okey, yang tegak. Kepentingan bentuk dan teknologi ialah mengukur nilai inovasi dan kreatif. Okey, terima kasih kepada pasangan kedua. Okey, pasangan ketiga pula. Okey.
ke? Okey. Miau apa? Okey. Miau besarnya miau. Kucing besarnya. Okey, nyatakan kepentingan dan peranan. Kepentingan dan peranan teknologi Okey, peranan dia. Okey, terima kasih. Lakukan. Okey, pakai cepat lah. Yang empat, okey. Lakukan dengan baik. Yakin dan berani. Berpatian ya. Okey, mulakan. Apa dulu? Oh, jadi macam ni. Ada lagi? Ada, okey. Okey, bagi tekan. Okey, okey. Peranannya? Peranan rekod bentuk yang terdapat pada objek ini adalah individu kerana penggunaan sembarang secara terhad dengan bijak dan Okey, terima kasih. Tangan kelima pula. Pasal kelima. Cepat. Pasal kelima. Ha. Semua dah siap kan? Dah bincang kan? Ha. Tengok betul dah eh. Okey. Okey, bagi bagian kan. Saya tak boleh nampak. Jadi dia jatuh, pakai jadi mata. Oh, itu boleh nampak. Alhamdulillah, bagi naklah. Okey, jadikan kepentingan dan peranan. Kau terbaik kau eh. Kepentingan kalau jadi ialah memperlihat diversi informasi dan media. Peranan dia pula. Peranan untuk suatu individu kerana kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan sempurna. Okey, kan. Terima kasih. Okey, bukan juga. Thank you. Ada lekasan Mulakan lakonan. Tak ada dia lagi. Cepat semua nanti bulan awal ni. Thank you, Cik. Thank you. Thank you. Cepat nanti, cepat. Ramai lagi. Action. Boleh.
Aisyah. Depan. Dia bulat kan kakak? Dari kampung ke lagi. Nyatakan kepentingan dan penerangan baik bentuk. Untuk kami. Dia harus nampak nama ni. Peranan dia. Okey, terima kasih. Mantap guys. Lantangkan. Okey, bagi perhatian kelas. Bagi perhatian. Okey, mulakan. Terima kasih. Okey. Pasangan selanjutnya. Bagi perhatian kawan awak nak buat
kreatif pandai bola, pandai. Okey, apa yang dia belajar ni? Masalah apa? Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Mereka bentuk dan teknologi moden membantu mencipta alat, mesin dan sistem baru yang lebih canggih. Macam mau buat jam lah, cermin lah, apa ni, teropong lah, dompet lah, macam-macam. Idea yang kreatif je, pandai. Okey. Yang kedua, menyumbang kepada pembangunan sosial dan perniagaan, iaitu meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui perniagaan secara online. Okey. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, berkembang menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan pengguna sama ada dari segi fungsi, elektrik, estetik ataupun kecekapan. Okey, peranan mereka bentuk terbahagi kepada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Individu. Yang kedua? Yang ketiga? Okey, cikgu nak ingat tiga-tiga ni peranan yang pada individu, masyarakat dan pengeluar dan negara. Okey. Cikgu nak baca lebih detail pasal benda ni nak fahamkan. Okey, ada apa masalah? Ha? Ada masalah? Kalau yang tak faham kau boleh tanya terus. Ha, tak? Kau ada exam ni? Exam pertengahan tahun kan? Bila start? 15 hari. 15 ke 15? Okey, kita exam, kita akan masuk sampai bab 2 bang. Untuk exam kita akan masuk sampai bab 2. Jadi kalau ada apa persoalan, pertanyaan mengenai RBT yang awak tak faham, boleh tanya saya, boleh? Tapi kalau malu dengan saya, direktur dengan Cikgu Sarina ataupun Cikgu Azmi, boleh tanya diorang. Okey, jangan tanya masa menjawab exam. Aku nanti jawab exam, cikgu jawapan dia apa ya? Saya tak tahu lah cikgu. Saya tak ingat. Cikgu boleh tolong saya? Tanya je lah. Bang, cikgu nak baca, kalau tak faham, kalau inginkan penjelasan yang lebih detail, tanya cikgu sekarang. Sebelum exam, boleh? Kalau kamu nak tanya pasal subjek lain pun boleh. Tapi cikgu mainly ajar tinggi, boleh? Faham? Faham tak kelas hari ni? Sesi pembelajaran hari ni? Okey tak? Awak punya tu kan? Awak punya tu tengok yang berdapat, yang apa apa bela diri. Jangan lupa lah baca. Kalau tak faham dari itu, exam masuk sampai bab 2. Okey. Ini boleh. Jelas tak? Boleh. Kalau tak faham tanya sekarang, jangan tanya masa exam. Jangan tanya lepas exam. Boleh. Okey. Okey sekarang.
berani.